Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Syafiq bin Nur Nasir, nombor matrik A22HP0083. Zaman sekarang, telefon pintar bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi sudah menjadi organ tambahan bagi pelajar sekolah. Namun, di sebalik kecanggihan ini, tersirat satu krisis yang semakin membimbangkan, iaitu ketanggihan gadget dan juga media sosial. Hari ini, saya akan mengupas mengapa isu ini perlu kita berikan perhatian dan bagaimana kita sebagai guru boleh menjadi pembimbing buat mereka. Mengapa isu ini kritikal? Menurut data semasa, purata remaja menghabiskan lebih 5 jam sehari di dunia maya. Kesannya amat nyata. Pertama, prestasi akademik merosot. Pelajar mula hilang fokus di dalam kelas kerana minda mereka masih berada di aplikasi TikTok maupun di permainan video. Kedua pula, kesihatan mental. Munculnya sindrom FOMO ataupun fear of missing out yang menyebabkan kegelisahan melampau jika mereka tidak online. Kita juga melihat kes sebenar di sekolah di mana pelajar menjadi agresif dan juga murung apabila peranti mereka dirampas ataupun disekat. Masalah ini terjadi secara tiba-tiba. Dari sudut individu, ia berpunca daripada keinginan mencari hiburan segera. Dari sudut keluarga, kurangnya pemantauan ibu bapa dan juga budaya pumping di rumah menjadi pemangkin utama. Malahan, masyarakat hari ini seolah-olah menormalisasikan budaya hidup berpaksikan likes dan juga trending, sehingga pelajar merasakan dirinya terpinggir jika tidak mengikuti arus digital yang tidak sihat ini. Apa peranan kita sebagai guru pembimbing? Kita bukan sekadar menyampai maklumat, tetapi pembina sasiah. Pertama, kita perlu memberi sokongan emosi. Jadilah tempat mereka mengadu tanpa rasa dihakimi. Kedua pula, jalankan intervensi. Cadangkan pelajar terlibat di dalam sesi kaunseling individu untuk memahami punca ketagihan mereka. Ketiga pula, laksanakan program pencegahan seperti kempen digital detox atau aktiviti kurikulum yang menarik bagi mengalihkan perhatian mereka kembali ke dunia nyata. Kita perlu tunjuk bahawa hidup lebih bermakna tanpa perlu sentiasa terikat pada skrin. Sebagai rumusannya, gadget adalah alat yang baik jika kita yang mengawalnya, bukan sebaliknya. Sebagai guru, marilah kita membimbing anak didik kita supaya bijak berteknologi tetapi tetap berpijak di bumi yang nyata. Sekian dari saya. Terima kasih.